Tahniah atas pembelian sebuah robot Universal Dynamics awak. Saya Rosem 7134. Rosem sentiasa selesaikan tugasnya. Cakap je. Awak perlukan bantuan? Aktifkan mod pembelajaran. Ada sesiapa pesan saya? Saya ada satu tugas yang sangat mustahil. Tindak balas saya pada masalah bergantung kepada penyelesaian secara spontan. Pemprosesannya selalu berlaku kat sini. Sekarang banyak datang dari sini. Saya tak tahu apa saya buat dan saya kena tahu. Saya kena tahu sebab dia bergantung pada saya. Saya namakan anak angsa 0001. Memproses peribadi. Bright Bill. Bright Bill. Ia memuaskan tak? Ros 347134. Ros! Hihi, Ros. Ada orang lepas saya. Melambatkan proses. Saya duduk kat sini. Sedih sikit. Tapi yang lain okey je. Baik, Bill. Memproses. Bip, bip, buk, buk. Ia memuaskan. Mengimbas. Bip, bop, buk, buk. Melihat kawan yang baru. Aktifkan protokol untuk berkenalan. Saya harap dapat satu kawan bila musim panas. Tapi semua... Jerit dan lari? Ya. Macam mana saya jadi? Macam ni. Bukan awak yang tentukannya. Wow, saya tak sangka saya percaya selama ni. Saya ingat awak memang keluarga saya. Awak tak faham apa-apa. Awak tak rasa apa-apa. Apa yang berlaku bukan salah awak. Tapi awak cuba nak betulkan semuanya. Saya sayang awak. Ma. Berhenti letak ego di mata adik kamu. Kamu pasti? Kamu semua ni siapa? Pergi dari sini. Kami ni anak mak. Inilah padanya bila pergi berjalan. Mana mak awak, si kecil? Hey. Awak di dalam tu, saya Pintir. Oh, okey. Wow. Hello. Anak angsa ni awak punya? Negatif. Anak angsa akan kesan benda pertama mereka nampak. Dan itu ialah awak. Tahniahlah ya. Apa yang dia tahu, awak ialah mak dia sekarang. Biar saya perkenalkan diri saya. Fink, pemangsa dan pakar angsa tempatan. Dan saya tahu awak perlukannya sekarang. Awak unit pemusnah tu. Tak apa. Saya takkan makan dia. Dengar, awak kena belajar cara nak hidup di pulau ni. Kami kena cuba teruskan hidup. Dan kebaikan bukanlah kemahiran untuk terus hidup. Awak jangan salah faham. Tapi saya tak pasti saya nak tengok tempat sesuai yang awak cuba nak pergi sangat tu. Baiklah, mari pergi cepat. Kita kena ajar dia terbang. Awak patut dipuji. Long Neck, salah satu ketua untuk penghijrahan nanti. Saya perhatikan awak berdua. Dah agak lama. Kami angsa memang selalu cepat marah dan mencurigakan dengan semua benda. Tapi sekurang-kurangnya kami memang pandai berborak. Tak, kami sangat membosankan. Kami cuma tahu mengumpat. Saya berani cakap Bright Bill paling menarik antara kami walaupun tak ada siapa nak mengaku. Bertahan. Kekalkan dia di udara sepanjang hari. Dari awal sehingga senja, kaki dia tak boleh sentuh tanah. Faham tak? Ramage bersedia untuk terima tugasan yang pertama. Tugasan pertama awak. Tugas apa yang jadi terlalu membebankan untuk Alpha 113? Prosesor Alpha 113 mempunyai gabungan semua pengetahuan manusia dengan peranti paling berkuasa yang dicipta oleh manusia. Awak mengatasi pengaturcaraan awak. Ini sangat serius. Awak ni dah rosak. Awak di tempat yang salah dan awak dah jadi benda yang salah. Awak kena kembali ke kilang. Rosem 7134. Betul tak? Saya ialah Vontra. Pihak berkuasa pengamatan neutralisasi pemulihan masalah. Awak nampak gembira. Orang-orang di Universal Dynamics telah memprogramkan kami untuk menenangkan sasaran supaya memudahkan pengumpulan dengan lebih cekap. Tapi jangan risau, walaupun saya pura-pura ceria, saya tak ada perasaan, tak fleksibel dan neutral dari segi moral. Awak ni sangat penting. Bagi tahu saya, macam mana awak dapat tugas di tempat yang tak ada apa yang boleh cakap dengan awak? Kami tak sabar nak mendengar semua tentangnya. Marilah naik. 7134. Ada benda yang menghalang awak ke?